Gila lah. Abang Azrin ni hari dia pakai motor ni. Aku rasa 2 minggu lah cukup. Custom bang, kita minum dulu jom. Jom. Bukan Pak Andam, orang panggil apa? Wedding planner dia? Pak Andam lah. Pak Andam. So siapa yang nak kahwin? Try lah. Assalamualaikum. So asyik kita nak review Harley je kan. Apa kata kita ride pakai Tuscany pula. So aku nak ke apa nama ni, Pak Punjab KL. Nak jumpa dengan sahabat kita. Sahabat ni vokalis kumpulan punk ataupun subculture. You all boleh carilah ataupun Google lah subculture tu apa kan. Jom isi minyak dulu dan kita jumpa dekat KL. Dia Abang Azrin dah sampai. Kita tengok motor dia kejap sini bang. Oh dia tu dia. Assalamualaikum. Oh, ini bawa brother bang. Oh, padu bang okey bang, lihat. Inilah abang Azrin kita tu, tengok. Opang bang. Gila lah. Ini motor perang ni bang. Martin bro. Abang Azrin ni dia suka, orang panggil apa, tukar-tukar motor. You all nak boleh bet tak berapa hari dia pakai motor ni? Aku rasa 2 minggu lah cukup. Aku baru siap je ni. Baru siap bang Baru siap custom. tak percaya abang lah. Baru siap custom. Custom bang, kita minum dulu jom. Jom. Sana dekat sini memang kita akan order kambing karahi lah. Mana kambing karahi dia? Dia tengah ada buat gitu. Ni. Kita ambil yang half. Cicah apa tau? Cicah dengan cheese naan ni. Korang mesti kenal kan yang ni siapa? Yang ni lah vokalis subculture Malaysia. Cik tunjuk rock sikit cik. Otai ni. Tengah dekat telefon. Oh tengah telefon je Okey tak apa. Dekat dah. Mamat ni mesti datang. Itu macam biasa. Partner kita ke Hanyai tu Jan. Bukan main basing lagi motor dia kau punya apa ni, Omah kau punya harum manis dah beli belum? Come on lah. Kita sudah kotim lah. Sudah kotim bro Tapi kena bawa makan modal lah. Aduh, tapi tak apalah. Tapi okey. Dah order dah air? Dah, aku dah order dah. Kita dekat Pak Punjab guys. Aku dah bagi tahu dah Pak Punjab. Aku rasa aku dah famous dah dalam YouTube. Tak apa. So you all nak tahu tak Jen ni dia buat apa? Jen ni dia adalah Mak Andam. Bukan Mak Andam, orang panggil apa? Wedding planner dia. Pak Andam lah. Pak Andam. So siapa yang nak kahwin, yang sebelum ni video yang aku pergi Melo Putih tu, dia lah owner Melo Putih. Yang nak kahwin ke, yang nak kahwin kali pertama ke, kali kedua ke, kali ketiga, kali keempat pun boleh je Roger Jen. Secara tertutup ke, terbuka ke, itu you all boleh lah PM Jen Okay bro guys. Apa-apa tema boleh kan dia? Rasa famous lah, aku jadi artis lah. Alamak, jangan macam tu. Ramai tak apalah. Mana chip ni? Chip ni. Tengok motor dia. Dah sampai kita punya cheese naan ni dia kambing karahi dia. Ni favourite lah. Kambing karahi. Apa kau suka kafe apa? Kafe? Alah, kafe biasa-biasa je, Cip. Kafe apa biasa. Bro, order. Apa sedap sini ya? Semon ni satu lagi. Ni apa? Cheese lah? Ni standard lah. Memang kalau order ni kita kena cecah. Share lah Share lah. Dengan Coca-Cola lah. Ya, aku kenal. Alright, kita nak pergi review kejap. Mana Abang Azrin?
dekat dataran mereka. So bagi yang baru, Have you been to the desert? Have you walked with the dead? There's 100,000 children being killed and bred. The biggest online is the computer disease. But we do what we want and we think what we please. Have you lived the experience? Have you moved this way? People making babies sometimes just to escape. In this land of competition, like compassion is gone. Yeah, we ain't gonna need, yeah, we keep pushing hard. okey. Ni kita nak review motor chip kita hari ni Chip motor apa Cip? 48 je ya? 48. Ya, 48. Ngam. Ni macam biasa lah. Dulu motor. Macam biasalah. Macam 25%. 25%. Ngam. Kita nak tanya owner dia lah. Cip, bagi tahu sikit Cip, motor apa ni Cip? Okey. Dekat motor Cip. Oh, sampel sikit. Alright. Okey, ini sebenarnya inilah motor XL 1200 48. Okey. Ini dalam tahun 2014 lah. 2014 Cip Nama inilah. Apa yang best motor Cip ni? Okay, dia banyak Soalan. sejarah. Dia banyak sejarah. Okey, first kali aku pakai dalam 6-7 tahun dulu adalah Sportster. Okey, 883. So 883 tu aku minat motor 48. Tapi ada orang kat satu sahabat motor kita juga kat Johor, dia ajak swap sebab dia nak buat club style dia punya 48. So dia ajak swap 48 punya barang tu pada aku punya 883 lah. Ya, Sportster 883. Itu soalan. Yang ni bukannya motor pertama Cip lah. Okey. Saya tahulah sebab saya apa ni memang dengan Cip. Saya beli Ali dulu, Cip dah tukar macam-macam motor. Cuba cerita sikit Cip, motor apa Cip dah tukar sebelum ni? Okey, first motor Sportster 883. Ini 6-7 tahun dululah kan. 6-7 tahun dah rasa. Lepas tu Street Glide. Okey. Street Glide Special 2000 tak ingat tahun berapa, 2014 2015 Street Glide Special. Lepas tu saya pakai motor alamak tengah. Okey. Saya pakai motor Road Glide Special. Road Glide Special warna hitam tu 114. Lepas tu saya pakai motor CVO 117 2022-23 macam tu lah. Okey. Lepas tu saya beli pula balik yang ni original 48 2014. Okey. Saya beli lepas tu buat balik lah. Custom lah. Beli tu standard je. Beli tu standard gaban. Apa pun tak ada. Exhaust pun dia pakai 2-in-1 Van Sign jugalah. Tapi orang tak minat. Dia buat club style. Tapi aku tak minat club style sebab kita budak punk rock. Kita kena ada Budak club style tu budak dia. tu budak club style. So gua old school punk rock, kita still nak pakai bobber, nak nampak ganas lah. Cip. Okey Cip, berapa Cip dah habis buat motor ni? Soalan. Okey, actually aku nak buat motor ni simple je sebenarnya. Sebab kalau bobber ni tak perlulah kot. Memang mahal, sangat. Tadi tak banyak aku spend. Engine semua standard. Biasa je, boleh tengok air filter ni pun standard je semua. Okey, cuma yang aku belanja banyak basically exhaust dia. Okey. Exhaust dia and then beberapa benda RSD lah. Benda RSD ni. And then drag bar US, pakai drag bar US. Lepas tu beli punya short 10-inch suspension. And then benda kecil-kecil lah, macam LED signal yang kecil ni lah. Lain tu is basically aku spend untuk paint job. Ni paint job lah ya. Ni semua kita buat paint job tank ni. Standard tank dia tapi buat paint job baru. Okey.
Jadi bila main boba, bila kita lowered, dia akan nampak cun lah. Tapi kalau sebenarnya nak cun lagi, biasa dia orang akan potong. Tapi potong ni potong chassis lah. Potong chassis dan lebar kan. Untuk buat masa ni aku tak perlukan tu lagi lah. Aku nampak standard lowered macam ni dah kena dengan aku lah. Padu aja Dah cun dah. Okey Jip, soalan. Bagi yang nak berjinak, ramai yang komen dekat apa ni Raskai punya. Okey. Tuan boleh tak recommend siapa yang nak baru berjinak. Motor Okey. Harley apa yang sesuai? Untuk yang newbie. Newbie Okey, first kali kena tengok bajet lah. Sebenarnya Harley ni bajet tak adalah keras mana. And then kalau untuk Sportster ni aksesori ada setengah tu yang tak melibatkan engine tu lah, tak melibatkan performance tu boleh beli kat Shopee je. Shopee pun ada, tapi sikit-sikit lah. Tapi macam exhaust ni semua janganlah. Yang melibatkan engine semua janganlah kan. So kalau yang use, let's say 2011, 2012, kalau untuk 883 dalam 32 boleh dapat, 35, depending apa yang dia dah buat lah. Sampai range ke 40. Itu yang tahun bawah 2015 lah. Tapi kalau yang atas lain sikit kan dia punya spek untuk Sportster. Kalau untuk 48 pun lebih kurang macam tu. Kalau 2011 ke atas sampai 2014, 2015 range dia dalam 45, 46 sampai ke 55. Kalau yang baru sikit tu sport rim dia dah lain lah. Itu dah 60 lebih 70 lah. Jadi kita boleh choose lah. Kita ada 30,000, 32,000 dah boleh start main Harley lah. Tak main Harley je tak perlu. Siapa yang pakai Harley je? Siapa yang pakai Harley? Dia akan rasa apa je? Okey, Harley ni is basically different dia dengan motor-motor lain adalah transformasi pada lifestyle. Sebab Harley ni dia datang dengan lifestyle. Macam aku musician, memang idola-idola aku band-band rock and roll ke metal ke punk rock ni semua diorang memang Harley. And then memang music sinonim dengan especially rock and roll lah, sinonim dengan Harley. Vance and Hines side shot. Dia panggil side shot. Okey, side shot punya bunyi lagi sedap daripada shot lah sebenarnya. Kita try lah. Memang tak sesuai lu pakai bro. Aku ya. Tapi sebab memandangkan saya ni XL. Tapi lama-lama aku tengok kau pakai macam ni lah. Tapi nampak okey dia sebenarnya. Depan okey. Dari belakang kena nampak dia kena pakai macam softail lah. Dia macam breakout ke besar sikit. Dia motor ni pun kena tengok sizing badan juga. Ni apa handle ni tukar club style punya okey tak? Bro, sesuai tak? Saya kat sana 48 dengan Sportster je ramai. Lagi tinggi dengan kau lagi. Dia custom dia punya lah style. Kan? Tapi memang ni first. Okay geng, bagi aku motor ni memang best lah kan? Untuk town, untuk ride town pun ataupun untuk ride dekat-dekat pun okey sebenarnya. Yang ni sangat best. So bagi yang nak join Harley ke, bolehlah pilih motor ni untuk permulaan recommend sangat. So jumpa aku next video nanti. Thank you kepada yang tengok video ni. Jangan lupa follow, subscribe, share. Dan tak lupa juga kepada kita punya ni vokalis Subculture. Cip, bila nak konsert lagi Cip? Okey, tengah ada plan dah ni. Okey. Tapi kita ada lagi 2 minggu insyaAllah live dekat podcast Suria FM. Akustik 2 lagu. Okey, jangan lupa you all. 2 minggu lagi. Alright, bye-bye.